Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi hari ini pengajian sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. InsyaAllah hari ini kita masuk terus tajuk lah kot, supaya kita boleh habiskan tajuk cepat sikit. Tajuk yang patut kita bincang hari ini, kalau ikut aturan cerita, adalah tentang komplot yang dibuat oleh kelompok pemberontak ataupun Khawarij untuk membunuh 3 pemimpin utama pada ketika itu yang terlibat dalam dalam percaturan politik ataupun yang terlibat dalam majlis tahkim, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan juga Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi itu yang patutnya kita bincanglah, peristiwa besar yang berlaku pada tahun ke-40 Hijrah. Tapi tuan-tuan jangan tengok buku, cerita tu tak ada dalam buku. Cerita tentang pembunuhan Ali ni saya rasa dia tak tulis kot. Translation dia mungkin terlepas. Jadi yang ni satu cerita yang tak ada dalam buku lah. Jadi, tapi kalau tengok dalam sumber-sumber lain, boleh jumpalah dia diceritakan. Baik, kita dah sebut antara peristiwa penting yang berlaku pada tahun 38 Hijrah selepas peristiwa tahkim di antara Amr bin Al-As dan juga Abu Musa Al-Ash'ari. Antara peristiwa yang berlaku pada ketika itu adalah perang di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama dengan Khawarij di Nahrawan. Dan dalam perang yang kita dah cerita, saya ingat mungkin 2 kelas sebelum ni, peperangan itu melibatkan kematian hampir semua orang di kelompok Khawarij. Hampir semua mereka dibunuh. Dan juga terbuktilah di situ satu mukjizat yang Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Ali, kumpulan tentera itu akan dipimpin oleh Dhu Sudayyah, laki yang ada buah dada yang kita dah cerita tentang dia. Dan ternyata apabila mereka dibunuh di Nahrawan, salah seorang yang dijumpai oleh Sayyidina Ali pada ketika itu adalah orang yang sebagaimana disifatkan oleh Nabi SAW. Itu tahun ke-38 Hijrah. Kemudian bila masuk tahun ke-39 Hijrah, peristiwa yang berlaku setahun selepas itu, kita dah sebut juga sebelum ni, rentetan daripada majlis tahkim yang riwayat-riwayat sejarah menyebutkan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ucapan dia berlepas diri. Berlepas diri. Ali pun tak jadi pemerintah, Muawiyah pun tak jadi pemerintah. Umat Islam pilih siapa yang mereka nak untuk menjadi pemimpin. Tapi sebaliknya, apabila Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau membuat ucapan yang sebagaimana disebutkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, Ali bukan lagi pemerintah, tapi Amir pada ketika ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertimbangan politik kedua-dua belah pihak. Kenapa mereka buat pertimbangan itu? Para ulama memberikan beberapa tafsiran. Mungkin Abu Musa Al-Ash'ari membuat ucapan itu atas niat baik yang terhasil daripada perbincangan antara dia dan juga Amr bin Al-As. Untuk mencari kedamaian, yang paling baik serahkan urusan ini kepada umat Islam. Lalu dia pun ceritakan apa yang telah disepakati. Pada pertimbangan Amr bin Al-As pula, mungkin pada pertimbangannya, kalau dibiarkan keadaan itu, kestabilan tak boleh capai. Jadi untuk mencapai kestabilan, kena ada pemimpin. Mungkin itu menjadi alasan untuk membenarkan trik. Jadi dia memberikan ucapan yang berbeza dengan ucapan yang diberikan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Ala kulli hal, itu telah berlaku pada majlis tahkim. Itu yang sampai kepada kita daripada riwayat-riwayat sejarah. So setelah peristiwa itu, Ali radhiyallahu anhu berdepan dengan ancaman ataupun berdepan dengan tentangan yang sangat besar. Jadi secara teknikal, orang-orang di Kufah, Khawarij di Kufah, mereka beranggapan bahawa Ali bukan lagi pemimpin yang sah. Tak perlu untuk taat kepada Ali. Muawiyah pula mereka anggap pemberontak. Tak perlu taat kepada Muawiyah. Ini stand Khawarij. Dia adalah pemberontak.
Tapi dia ingat orang lain pun berontak. Dia kata Muawiyah pun berontak, Ali telah bersedia untuk melepaskan jawatan sebagaimana yang disebut oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi mereka pun berkumpul beramai-ramai. Kemudian setelah peristiwa tahkim, kita sebut juga Ali menyiapkan tentera untuk berperang dengan Syam, perang yang besar. Tapi kerosakan yang dibuat oleh Khawarij, mereka bunuh orang dan sebagainya. Lalu Ali alihkan tentera dia pergi perang dengan Khawarij di Nahrawan. Itu perang Nahrawan yang melibatkan kematian ramai orang pada tahun 38. So, sambung cerita kita, pada tahun 39, setelah peristiwa itu, Muawiyah mengambil keputusan untuk menjalankan perluasan kuasanya. Lalu dia pun menghantar beberapa utusan untuk pergi ke tempat-tempat yang hampir dengan Kufah. Pergi ke Hijaz dan juga tempat yang hampir dengan Kufah. So, ini tindakan yang dibuat oleh Muawiyah. Antara yang Muawiyah hantar adalah Nu'man bin Bashir, antara yang dihantar. Sufyan bin Auf juga dihantar oleh Muawiyah pergi ke Madain, dan juga Muawiyah hantar Dhahhak bin Qais pergi ke Tadamur. Dhahhak bin Qais sahabat Nabi, ketika itu di Tadamur dipimpin oleh pemimpin yang dilantik oleh Ali, iaitu Hujr bin Adi. Dua orang sahabat Nabi, Dhahhak bin Qais dan juga Hujr bin Adi. Mereka bertembung pada ketika itu 4,000 orang ataupun 6,000 orang, dan akhirnya beberapa orang terbunuh dan mereka pun berpisah dalam pertempuran yang kecil berlaku di situ. Dan demikianlah peristiwa yang berlaku pada tahun 39 Hijrah. So, secara ringkas, tahun 39 Muawiyah menghantar kumpulan-kumpulan tentera untuk pergi ke perkampungan-perkampungan ataupun tempat yang ada di sekitar Hijaz untuk minta mereka bai'ah kepada Muawiyah. Tahun 40 Hijrah. Okay, antara peristiwa besar yang berlaku pada tahun 40 Hijrah adalah Muawiyah hantar Busr bin Abi Artah. Busr bin Abi Artah ni dia lahir di zaman Nabi SAW. Dia lahir zaman Nabi, tapi para ulama menyebutkan dia masih kecil ketika tu. Mungkin umur dia 2 tahun, 3 tahun, Nabi dah pun wafat. Ada sebahagian hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. So, ulama beza pandangan, dia ni termasuk sahabat ataupun tidak, Busr bin Abi Artah. Tapi itu satu perbezaan pandangan. Cuma dia ni satu orang yang jahat. Yahya bin Ma'in sebut dia satu orang yang jahat dan sangat keras memaksa orang. So, ini salah satu panglima Muawiyah yang Muawiyah hantar. Ke mana Muawiyah hantar Busr bin Abi Artah ni? Muawiyah hantar dia ke Madinah, ke Mekah dan juga ke Yaman. Tempat ni, 3 tempat ini sebelum tu bukan di bawah kekuasaan Muawiyah. Ketiga-tiga tempat ni telah pun bai'ah Ali, dan juga Ali telah hantar pemimpin yang dia lantik untuk 3 tempat ni. Di Mekah ada Abu Ayyub Al-Ansari di Mekah, di Yaman Ubaidullah bin Abbas. So, tempat ni memang bai'ah kepada Ali. Ali keluar pergi ke Kufah. Tempat ini masih lagi di bawah kepimpinan Ali. Rentetan peristiwa ke tahun 38 Hijrah tu, Muawiyah hantar Busr bin Abi Artah dengan kumpulan tentera untuk pergi ke sini. Baik. Apabila Muawiyah hantar dia, Busr bin Abi Artah ni, masa dia pergi ke Mekah ataupun dia mula dengan Madinah, di Madinah dia masuk tanpa ada pertentangan ketika itu. Tentera Ali banyak telah pun pergi ke Kufah. Dia paksa orang untuk bai'ah Muawiyah sebagai pemimpin di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi juga, yang merupakan lantikan Ali yang duduk di Madinah pada ketika itu, dia hadapi tekanan. Bila sampai tentera yang ramai ni, dia keluar tinggalkan Madinah, dia pergi ke Kufah, pergi menghadap Ali di Kufah. Jadi dia masuk ke Madinah, Busr ni paksa orang untuk bai'ah dia. Hampir ke semua orang. Semua di Madinah. Dan paksaan dia tu keraslah, riwayat sejarah sebutkan. Dia sebut kepada mereka, kalaulah tidak kerana janji yang aku pegang dengan Muawiyah, aku akan bunuh semua orang yang telah pun balik di Madinah. Atas anggapan dia pun tak tolong Uthman. Jadi dia paksa semua orang. Sampai dia pergi ke Bani Salamah. Di Bani Salamah dia sebut, aku hanya akan terima bai'ah kamu setelah Jabir bin Abdullah bai'ah. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi yang utama. Satu orang sahabat yang utama. Yang bersama dengan Ali. Menyokong Ali. So, dia pergi ke Bani Salamah. Busr sebut, untuk kamu tidak ada bai'ah, melainkan setelah Jabir bai'ah dulu. Jabir tanya kepada Ummu Salamah, apa yang patut aku buat? Ummu Salamah bagi pandangan kepada dia, yang terbaik adalah bai'ah. Itu sahaja pilihan yang ada. Tapi dia sebut, ini kepimpinan ni tak sah. Muawiyah bukan pemimpin yang sah. Tapi itulah yang terbaik untuk dia buat pada ketika itu. Akhirnya, gerakan ini berjaya untuk buat pada tahun ke-40 Hijrah, semua di Madinah telah pun bai'ah Muawiyah sebagai pemimpin. Selesai di Madinah, dia pergi ke Mekah pula.
dengan kumpulan tentera dia daripada Syam pergi ke Mekah. Di Mekah pada ketika itu, Abu Musa al-Asy'ari tinggal di Mekah. Kita dah sebut dalam peristiwa majlis tahkim, lepas selesai majlis tahkim di Daumatul Jandal, dia balik ke Mekah, dia tak jumpa Ali pun. So apabila Busr balik ke Mekah, Abu Musa al-Asy'ari jumpa dia. Abu Musa al-Asy'ari tanya kepada dia, "Nak bunuh aku ke? Apa yang nak buat?" Kata Busr, "Ma kuntu li af'al bi sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik." Aku tidak akan membunuh sahabat-sahabat Nabi, bukan aku datang untuk tujuan tu. Okey, kemudian Abu Musa al-Asy'ari pun okey, kalau begitu tak apalah. Dan sama juga di Mekah, dia paksa semua orang untuk bai'ah Muawiyah sebagai pemimpin. Hampir ke semua orang di Mekah ketika itu telah pun bai'ah Muawiyah. Madinah selesai, Mekah selesai. Dan dia memang paksa betul. Dalam dia paksa tu, Abu Musa al-Asy'ari tulis surat kepada orang di Yaman. Dia tulis, "Inna khailan mab'utsatan min 'indi Muawiyah taqtul man aba an yaqirra bil hukumah." Sesungguhnya tentera berkuda yang diutuskan oleh Muawiyah telah pun datang dan dia akan membunuh sesiapa sahaja yang tidak mengiktiraf pemerintahan ini. Siap di Madinah dan siap di Mekah. Kemudian dia pergi ke Yaman. Di Yaman, yang memimpin Yaman adalah Ubaidullah bin Abbas, sepupu Ali, anak kepada Abbas, ataupun sepupu Ali, anak kepada Abbas. Baik, Ubaidullah bin Abbas di Yaman. Apabila dia sampai, Ubaidullah bin Abbas ketika itu dia keluar daripada Yaman untuk jumpa dengan Ali di Kufah. Ini diriwayatkan, disebutkan dalam buku-buku sejarah, antara yang dibuat oleh Busr di Yaman adalah dia bunuh 2 orang anak kepada Ubaidullah, Qatham dan juga Abdul Rahman. Riwayat sejarah sebut dia sembelih 2 orang di depan ibu mereka, di depan mak mereka, isteri kepada Ubaidullah. Dia bunuh 2 orang. Sebab macam mana kita tahu riwayat ni? Sebab ada syair yang diriwayatkan, syair tu dibaca oleh mak mereka, Qatham dan Abdul Rahman. Setiap kali dia takut, dia akan baca syair tu cari-cari anak dia. Sebab riwayat menyebutkan dia bunuh 2-2 ni di depan mak dia. Ada perselisihan pendapat tentang kekuatan riwayat ini, wallahu a'lam, tapi kita tahu sebab syair yang diriwayatkan daripada bacaan mak kepada 2 budak ini, orang Arab hafal dan mereka simpan dalam dewan-dewan syair. Dan riwayat sejarah sebutkan itu antara peristiwa yang berlaku. Jadi, selepas peristiwa itu, Ali hantar tentera yang dipimpin oleh Jariyah bin Qudamah untuk tuntut balik wilayah-wilayah yang telah pun dirampas oleh Busr ni. Okey, di sini ada satu isu. Riwayat juga sebut, Jariyah, dia telah kepung Busr dan Busr bin Abi Artah ni telah pun mengaku kalah. Ada perbincangan antara mereka. Masa tu Ali telah pun meninggal dunia. Jadi apabila Jariyah bin Qudamah tanya minta dia bai'ah, Busr kata, "Aku nak bai'ah siapa? Pemimpin tak ada." Lalu Jariyah bin Qudamah paksa dia, kata, "Terima pemimpin yang telah pun dibai'ah oleh orang Kufah." Dan dia bai'ah. So ini satu isu kat sini. Kalau riwayat Busr bin Abi Artah ni telah bunuh 2 orang anak Ubaidullah tu betul, takkanlah Jariyah bin Qudamah tak bunuh dia? Ada satu persoalan kat situ. Kenapa perlu biarkan dia? Dan ialah, takkanlah dia sebaik itu tak ada perasaan marah dan sebagainya untuk biarkan. Sepatutnya dia bunuh terus, ya, bunuh balik. Itu satu pertimbangan. Tapi dalam masa yang sama, ada riwayat lain yang menceritakan peristiwa Busr bin Abi Artah membunuh 2 orang anak kepada Ubaidullah ni juga peristiwa yang disebut dalam buku-buku sejarah. Yahya bin Ma'in kata dia ni orang yang jahat. Yahya bin Ma'in sebut. Okey. Sebelum kita nak cerita tentang pembunuhan pakatan Khawarij untuk membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. Kalau kita tengok kan, bila kita baca sejarah daripada awal sampai ke sini, watak-watak jahat ni ada di mana-mana aliran pun. Watak jahat atau watak yang keras, watak yang bersifat keras di luar batasan undang-undang, ada di mana-mana pihak pun. Walaupun kadang-kadang mungkin mereka tak jahat, tapi mereka buat tindakan di luar batasan undang-undang ataupun buat tindakan yang mengundang kebencian orang. Kelompok yang macam ni ada di mana-mana. Orang-orang yang mungkin Marwan bila bersama dengan Osman, Ali tak setuju. Ali tak setuju tindakan-tindakan Marwan, nasihat Marwan, perkataan-perkataan yang memberi gambaran yang Bani Hashim ni nak rampas kuasa, Ahli Bait nak rampas kuasa daripada Bani Umayyah. Perkataan tu salah dan jahat. Perkataan tu lah tak betul. Tapi tetap Osman tidaklah buang Marwan. Walaupun dengan perkataan-perkataan begitu yang dia ucapkan. Osman tak buang dia. Osman simpan dan dia duduk dengan Osman. Sama juga, orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Osman,
Al-Ashtar An-Nakha'i, Muhammad bin Abu Bakar dan sebagainya terlibat dalam perancangan awal, mereka bila bersama dengan Ali, mereka diberi jawatan di sisi Ali. Walaupun dalam masa yang sama, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebut berkali-kali dia tak terlibat dan dia berlepas diri daripada orang yang membunuh Uthman. Tapi sebahagian orang ni ada kedudukan di sisi dia, panglima perang dia. Muawiyah juga sama. Kalaulah dikatakan bahawa Muawiyah ni atas niat dia baik sekadar nak tuntut bela di atas kematian Uthman, itu sahaja. Tapi dia bagi jawatan kepada Busr bin Abi Artah. Dan dia bagi ruang untuk Mamat ni, dia pergi ke semua negeri-negeri Hijaz. Madinah, Mekah dan juga Yaman, dan melibatkan pembunuhan ramai orang. Kitab sejarah sebutkan, orang pertama yang menjadikan wanita Muslim sebagai tawanan perang adalah Busr bila dia pergi ke Mekah. Dia jadikan mereka tawanan. Dan dia ada kedudukan yang baik di sisi Muawiyah. Ini menimbulkan satu tanda soal. Macam mana orang-orang jahat ni, ataupun orang-orang yang bermasalah ni, dapat kedudukan yang tinggi di sisi pemimpin? Mungkin setiap pemimpin, dia kena ada good cop dengan bad cop. Dia kena ada juga. Itu realiti kehidupan. Realiti politik tak boleh sekadar cukup di sisi kita orang-orang yang mengikut undang-undang seratus-peratus, yang baik, yang pertimbangan mereka sentiasa mengikut batasan undang-undang sahaja. Dalam semua aliran, dalam semua kelompok akan ada beberapa watak yang nakai. Kadang-kadang dia nakai ya, kadang-kadang dia lebih daripada nakai. Dia jahat. Tapi pemimpin, sejarah menunjukkan kepada kita, kebanyakan pemimpin, dia tak boleh berlepas diri daripada semua orang yang macam ni. Walaupun apa sahaja situasi dia. Mereka tak boleh berlepas diri daripada orang-orang macam ni. Kalau kita boleh ambil contoh zaman sebelum tu sikit. Kalau kita bayangkan, orang yang atas pertimbangan yang salah, kan, katakan, dia pergi bunuh satu kampung atas pertimbangan yang salah. Apa kita buat dengan orang tu? Kalau kita di tempat pemimpin politik, dia salah pertimbangan, dia pergi bunuh satu kampung, apa kita buat? Kita simpan lagi orang itu? Kita buang. Biasalah kan, kalau atas pertimbangan biasa, kita kata kita buang lah. Baik. Tapi kalau orang tu loyal, dan dia menumpahkan taat setia kepada pemimpin, dan dia buat benda tu atas pertimbangan yang salah. Ini telah berlaku kalau kita boleh tengok di zaman Nabi SAW. Apabila Nabi hantar Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu pergi kepada Bani Juzaimah. Bani Juzaimah ada tentera yang ikut Khalid. Nabi pesan kepada Khalid, pergi cek mereka ni nak masuk Islam ke tak? Dakwah mereka kepada Islam, nak terima Islam ke tak? Kalau mereka terima Islam, jangan bunuh mereka. Kalau mereka tak mau terima Islam, ketika itu perangi mereka dan bunuh mereka. Khalid pergi dengan satu kumpulan sahabat ke kampung Bani Juzaimah. Khalid tanya kepada mereka, nak masuk Islam ke tak? Mungkin mereka ni kaum yang tak pandai cakap Arab. Mereka duk dengar orang Mekah, orang kata nak Islam ni, orang suruh sebut sabakna ni maksudnya literally maksud kami kena penyakit gila tu lah. Tapi istilah ni digunakan untuk mengejek orang Islam. Orang Quraisy guna istilah ni untuk mengejek orang Islam. So Bani Juzaimah, mereka ingat ini cara cakap nak masuk Islam. Lalu mereka ucapkan ucapan tu. Mereka tak kerti nak sebut aslam dah. Tak kerti nak sebut kami menerima Islam. Orang Badui yang tak tahu apa, mungkin bahasa pun lain, itu yang mereka sebut. Bila dia sebut ucapan tu, atas pertimbangan Khalid kata, mereka ni sama je lah macam orang lain yang menghina Islam, Khalid bunuh semua. Di kalangan tentera, ada yang bagi tahu Khalid, tak, situasi dia bukan macam tu. Ini kaum yang tak pandai. Ucapan tu menunjukkan mereka nak menerima Islam, tapi mereka tak tahu ucapan yang sesuai. Khalid bunuh semua. Dan dia ambil tawanan. Apabila dia ambil tawanan, dia nak bahagi harta kepada tentera yang ikut dia. Mereka tak mahu, mereka kata kami tak ambil. Kelompok ni Islam, kenapa bunuh mereka? Balik jumpa Nabi SAW, Nabi marah, Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid. Ya Allah, saksikanlah aku berlepas diri daripada tindakan Khalid. Aku berlepas diri daripada tindakan Khalid. Aku tak terlibat dengan tindakan ni. Nabi hantar Sayyidina Ali pada ketika itu bagi compensation kepada orang-orang yang telah dibunuh.
tindakan Khalid salah. Nabi marah dia. Tapi Nabi buang dia tak? Nabi tak buang. Tindakan tu tak betul lah, tindakan tu tak sepatutnya dibuat. Tapi Nabi tak buang dia. Jadi ini beberapa pertimbangan kalau dikiaskan dan dipanjangkan pertimbangan ini mungkinlah diambil kira oleh pemimpin-pemimpin politik pada ketika itu. Orang-orang yang jahat, yang teruk betul jahat ni, tapi dia loyal, dia baik dan dia menyumbang. Susah nak buang orang-orang macam ni. Ali pun hadapi situasi yang sama. Demikian juga Muawiyah juga hadapi situasi yang sama. Itu selepas itu, ini peristiwa yang berlaku pada tahun ke-40 Hijrah. Antara peristiwa yang berlaku ke tahun 40 Hijrah juga, Abdullah bin Abbas meninggalkan Basrah, pergi balik ke Kufah. Sebab ada konflik di antara Abdullah bin Abbas dan juga Abul Aswad Ad-Du'ali. Saya lupa sebutan nama dia kalau betul. Abu Aswad Ad-Du'ali ni power dia, orang yang letak titik Al-Quran. Dia berselisih faham dengan Ibnu Abbas. Dia tuduh Ibnu Abbas ambil duit Baitul Mal, tulis kepada Ali. Kemudian Ali tulis surat untuk tegur Ibnu Abbas. Ali hantar warning letter kepada Ibnu Abbas. Apa yang dia buat atas laporan yang diberikan oleh Abu Aswad. Kemudian bila dapat surat tu dekat Ibnu Abbas, dia kata ani ba'ath ila amalika man ahbabta fa inni dha'in anhu. Kalau ini yang aku dapat, warning letter ni, hantarlah orang yang you suka untuk duduk di Basrah, pimpin Basrah, aku balik. Lalu dalam riwayat disebutkan dia balik ke Kufah, duduk balik dengan Ali. Ini di sudut Ibnu Abbas ni satu benda yang kita lihat, dia punya harga diri lah, dia punya harga diri. Dia sayang Ali, sepupu dia. Dia alim Quran yang hebat dan hubungan yang baik dengan Ali. Tapi apabila Ali ambil nasihat daripada Abul Aswad dan juga bagi warning dekat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata hantar orang lain, aku balik je lah. Ini sikap para sahabat yang ada pada mereka. Semua mereka radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, tapi sikap tu. Dan ini Ibnu Abbas bukan orang pertama. Sikap ini telah diambil oleh, kita dah sebut sebelum ni, dalam sejarah ramai orang buat tindakan yang sama. Tak setuju, aku balik. Dia ada haibah. Sebahagian orang kadang-kadang dia punya nak merayu untuk dapat jawatan tu lain macam lah, dia punya standard merayu. Cuba sedaya upaya. Apa boleh buat pun dia buat. Angkat beg pun angkat beg lah. Tangkap gambar pun tangkap gambar lah. Buat apa, maki pun maki lah. Apa pun buat lah. Nak dapat jawatan. Tapi sahabat Nabi tak ada macam tu. Sahabat-sahabat yang utama di sisi Nabi SAW, itu bukan pertimbangan dia apa. Tak mau aku, ganti orang lain, aku balik. Dan dia balik. Ini keteguhan jiwa yang ada pada para sahabat Nabi SAW pada ketika itu. Baik. Masih lagi cerita tentang Khawarij sikit sebelum kita masuk tentang perancangan untuk membunuh 3 orang ni. Kalau kita baca sejarah kan, bismillah. Sama juga seperti Uthman bin Affan. Ali adalah pemimpin yang dia dizalimi banyak. Ali dizalimi. Kalau kita boleh buka daripada awal lagi, apabila dekat-dekat Nabi SAW nak wafat, apabila Abbas bagi tahu kat Ali, pergi tanya Nabi, liman hadzal amr ba'dana, min ba'din Nabi. Siapa yang akan jadi pemimpin lepas Nabi dah wafat? Ali kata, aku tak mau tanya. Kalau aku tanya, nanti Nabi bagi. Kalau Nabi tak bagi, tak dapat kat kita. Dan tengok, Ali ni muda berbandingan yang lain, tapi matangnya fikiran dia. Dia muda dan dia tahu Ahlul Bait bersama dengan dia, memang nak dia. Dan dia tahu ada orang menyokong Ahlul Bait. Tapi tak ada sekali pun Ali memberi gambaran yang dia tak setuju dengan pelantikan Abu Bakar setelah dia bai'ah, walaupun bai'ah Ahlul Bait lambat sikit. Begitu juga dengan Umar. Dan walaupun, ini satu benda yang mesti diberi pujian kepada Ali lah. Walaupun zahir yang kita nampak ketika nak pilih antara Ali dan juga Uthman, dua-dua rasa mereka layak. Ketika itu dua-dua pemimpin memberi gambaran yang kami layak memimpin. Tapi setelah Uthman dipilih, Ali tumpahkan taat setia dia kepada Uthman. Dia duduk di Madinah dan dia tak keluar daripada Madinah. Dan tak ada apa-apa cubaan pun untuk dia ambil alih jawatan Uthman. Walaupun mungkin pada pertimbangan dia, aku dengan Uthman lebih kurang ya. Tapi dia sendiri, dia tak mulakan apa-apa gerakan untuk menjatuhkan Uthman. So jiwa dia ni bersih. Orang yang jiwa bersih.
Walaupun Syiah kata dia layak, dia buat taqiyah ke apa, tapi hakikatnya Ali sendiri tak pernah buat apa-apa usaha untuk jatuhkan Osman. Adalah dia merajuk sikit, dia bagi nasihat, Osman tak mau dengar, lepas tu dia tak bagi nasihat dah. Itu sebab Osman ikut cakap, Marwan tak mau ikut cakap dia. Tapi tindakan dia sentiasa kekal bersama dengan Osman. Bahkan kita baca juga sebelum ni, ketika pada hari Osman dibunuh, anak dia 3 orang. Hasan, Hussein dengan Muhammad bin Hanafiyah. 3 yang berada duduk pertahankan Osman. Nilai yang ada pada Ali, kesetiaan dia, dan dia bukan orang yang gila jawatan. Tamat sahaja bai'ah Abu Bakar, dia bai'ah, lepas tu dia ikut apa sahaja yang Abu Bakar nak. Nak pergi perang, dia pergi perang. Nak suruh tinggal di Madinah, dia tinggal di Madinah. Masa lantikan Osman, Ali langsung tak minta dan tak terlibat. Bahkan dia kahwinkan anak dia dengan Umar. Ummu Kalsum binti Ali, kahwinkan dengan Umar. Osman ni yang paling menarik kalau baca pasal Osman. Meskipun dua-dua sama layak. Kita kalau pemimpin dua-dua sama layak kan, apa kita buat? Dua-dua ada kedudukan. Kita akan cuba tunjukkan kita lagi bagus lagi daripada seorang tu. Oh, bab ni dia kurang, aku bagus sikit. Patutnya bab ni aku yang lebih power. Tapi Ali tak ada sikap macam tu setelah Osman dilantik. Jadi apa yang berlaku kepada Ali ni, satu, sejarah telah menzalimi dia. Orang tak bagi ruang yang sepatutnya mereka beri kepada Ali. Tindakan dia kalau tengok, kesian lah tindakan dia. Dia duduk dalam satu keadaan yang sangat kesian untuk dia. Duduk di Madinah, tak ada orang nak support dia. Yang tinggal hanya orang Madinah tak mau terlibat dengan politik. Kita nampak macam sifat tu baik. Tak mau terlibat politik, baguslah tak bergaduh. Tapi kalau semua orang tak mau terlibat politik, siapa nak pertahan dengan dia? Dia pergi ke Kufah. Pergi ke Kufah, dia baru sampai di Kufah. Mana dia nak tahu selok-belok politik Kufah, orang yang bermuka-muka, cakap depan lain, belakang simpan lain. Mana dia nak tahu sifat tu semua? Dia baru sampai. Berbeza dengan Muawiyah yang telah pun duduk di Syam daripada zaman Abu Bakar. Pembukaan dia pergi ke Syam, kemudian betul-betul buka Baitul Maqdis ketika itu. Muawiyah tetap di Syam di zaman Omar, zaman Osman, sepanjang zaman Osman di Syam. Memanglah dia tahu semua benda. Berapa puluh tahun, berapa lama dia duduk kat situ. Kedudukan Ali, cabaran yang dia kena tu tak sama dengan Muawiyah kena. Tapi akhirnya walaupun sejarah bagi tahu kat kita, Ali orang yang paling layak. Muawiyah sepatutnya yang terbaik untuk Muawiyah adalah give up. Give up untuk mempertahankan darah Osman tu. Itu yang paling baik untuk dia buat. Yang paling baik untuk Aisyah, Talhah dan Zubair adalah jangan cuba apa-apa. Ikut je apa yang Ali buat. Tak perlu keluar daripada, pergi ke Basrah untuk kumpulkan kekuatan daripada Madinah. Kononnya nak kuatkan Ali. Tak perlu. Tak ada keperluan pun. Tapi beberapa tindakan ijtihad para sahabat ini, kesan dia kerajaan Ali hancur. Ijtihad. Mereka salah, Allah Ta'ala ampunkan mereka. Tapi ijtihad ini memberi kesan pada Sayyidina Ali. Tapi satu lagi yang kita kena baca ni kan. Allah Ta'ala sebutlah apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah ketua kepada semua ketua. Ketua kepada semua kerajaan. Engkau berikan pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di genggaman-Mu lah segala kerajaan. Dan Engkaulah yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Inilah hakikat sebenar. Walaupun Ali lebih baik, pada pertimbangan dan pembacaan kita, agamanya lebih baik, dekat dengan Nabi dia lebih baik, kejujuran dia sepanjang sejarah, dia lebih baik daripada orang lain. Tapi Allah takdirkan pemerintahan tak pergi kat dia. Tak ada satu detik pun dalam hidup Ali yang semua umat bersepakat untuk dia ni menjadi pemerintah. Walaupun dia orang paling hebat, Allah tak bagi kat dia. Untuk iktibar kita ambil ni, kadang-kadang yang baik tu tak selalu menang. Yang baik tak selalu menang. Ali telah pun kalah. Walaupun dia yang terbaik pada ketika itu. Dan yang kurang baik itu tidaklah selalu duduk di bawah. Kadang-kadang Allah angkat, Allah letak kat atas yang kurang baik itu. Muawiyah kurang baik berbanding dengan Ali. Tapi Allah pilih untuk dia lah yang memimpin kerajaan selepas itu. Tapi Allah tak pilih Ali. So yang ni benda-benda yang Allah Ta'ala lah tentukan tempat dan kedudukan untuk siapa Allah nak letak.
Kalau nak main ikut dan kan, boleh jadi tak? Dia tak kira macam tu. Kalau kira macam tu, sikit je lagi tentera Muawiyah nak dibunuh ketika perang. Tapi dia tak jadi macam tu lah. Dan ni pula masuk cerita yang kita nak baca ni. Bila Khawarij buat pakatan untuk bunuh 3 orang, Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. Kalau kita tertanya-tanya, kita fikir, pasal apa mereka berjaya bunuh Ali tapi tak berjaya bunuh Muawiyah dan Amr bin Al-As? Ini semua perancangan Allah. Allah tak tempat tu, orang yang Allah nak, Allah letak kat situ. Allah yang buat dah. Cerita dia. Jadi, pada tahun ke-30, pada tahun ke-40 ni juga, Khawarij saki baki orang yang loyal dengan Khawarij, ataupun orang yang sayang dengan Khawarij ni, mereka ketika itu stres sebab semua pemimpin mereka mati di Nahrawan. Orang-orang yang saya dah sebut sebelum ni, orang yang mati di Nahrawan adalah ahli ibadat yang paling hebat ketika itu. Majoriti mereka adalah ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, yang dekat mereka punya dahi ni ada tanda sujud. Kelompok ni lah yang dibunuh oleh Ali. Khawarij ni. Saki baki mereka yang tinggal, mereka rasa sedih pada ketika itu. Dan Ali sendiri, pada tahun 40 Hijrah ni, Ali bagi beberapa isyarat yang dia dekat dengan detik kematian dia. Ali sebut pada ketika itu. Beberapa kali juga lah daripada Perang Jamal, Ali dah sebut. Kalau dia tahu itu yang akan berlaku, dia tak datang di Perang Jamal. Tapi setelah peristiwa ni semua berlaku, tahun ke-40, Ali bagi gambaran yang antara riwayat, dalam riwayat disebutkan, dia sebut, Mada yahbisu ashqaha ma lahu la yuqtal. Wallahi la takhdabanna hadhihi min hadhihi. Ali kata, apalah yang masih tinggal untuk orang yang macam dia ni, yang tidak bernasib baik masih hidup pada ketika ini. Ali kata, demi Allah, la takhdabanna hadhihi bi hadhihi. Ali kata, janggut dia ni satu hari nanti akan didai ataupun akan diwarnakan dengan darah daripada tengkuk dia. Ali kata detik tu dekat untuk datang masa tahun 40 Hijrah. Orang tanya kepada Ali, orang sebut kepada dia, kami akan pertahankan kau. Kalau itu yang akan berlaku, kami akan bersama dan pertahankan kau. Kata Ali, anshudukum billah an yuqtal bi ghair qatili. Aku memberi amaran kepada kamu dengan nama Allah supaya janganlah dibunuh untuk aku selain daripada pembunuh aku sahaja. Kalau siapa-siapa terlibat membunuh aku, maka bunuh orang tu. Jangan libatkan orang lain. Ali ada riwayat dalam beberapa hadis disebutkan, Nabi SAW tanya kepada Ali, Man ashqal awwalin? Siapakah orang-orang yang ashqal awwalin? Paling celaka di kalangan umat terdahulu. Ali kata, orang yang paling celaka umat terdahulu adalah aqirun naqah. Kaum Nabi Saleh yang pergi sembelih unta. Dia minta ke Allah buat keluar unta daripada batu. Allah buat keluar unta daripada batu. Dia pergi sembelih unta tu. Kemudian Nabi tanya kepada Ali, Man ashqal akhirin? Siapa pula orang yang paling celaka di kalangan umat yang terakhir? Ali kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, alladhi yaqtuluka, orang yang akan bunuh engkau. So umat yang terdahulu yang paling celaka di kalangan mereka adalah orang yang telah pun sembelih unta yang Allah buat keluar kepada mereka. Dan yang paling celaka di kalangan umat yang terakhir adalah orang yang akan bunuh engkau. So ada beberapa hadis yang Nabi SAW sebut tentang peristiwa yang akan berlaku sehingga membawa kepada kematian Sayyidina Ali. Baik. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali. Okay. Ada 3 orang Khawarij. Satu namanya Abdul Rahman ibn Muljam. Satu lagi Barq bin Abdullah At-Tamimi. Satu lagi Amr bin Bakar At-Tamimi. 3 orang ni. Mereka duduk bincang sama sendiri. Mereka berkumpul di Mekah. Ahli ibadat yang dikenali sebagai ahli ibadat. Saya nak bagi profil sikit ni. Abdul Rahman bin Muljam adalah ahli ibadat dan ahli perang yang sangat tekun mempelajari Al-Quran. Dia duduk dengan Muaz bin Jabal, dia khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran dengan Muaz bin Jabal dan dia sentiasa tekun membaca Al-Quran. Dia ikut tentera Amr bin Al-As bila buka Mesir. Di zaman Omar. Dia ikut tentera Amr bin Al-As. Dan kerana ketekunan dia baca Al-Quran, Omar bagi arahan kepada Amr bin Al-As, pakai duit negara, besarkan rumah dia dan buat untuk dia rumah sebelah masjid supaya dia boleh mengajar Al-Quran. Siapa ni? Abdul Rahman ibn Muljam, orang yang bunuh Ali. Di zaman Omar tak ada hin pun yang dia akan bunuh Ali. Bahkan pada pertimbangan Omar, dia ni orang yang baik.
Umar bagi tahu kepada Amr bin al-As, buat kat dia rumah yang besar dan dekat dengan masjid supaya orang boleh datang dengan rumah dia, orang boleh datang ke rumah dia, orang boleh belajar Al-Quran. Sebelum kita nak sambung cerita kan, ni satu penting juga untuk kita lihat. Artinya orang mukmin tidak melihat perkara gaib. Orang mukmin, mana ada mukmin yang lagi hebat daripada Umar? Yang selain daripada mana? Ada orang biasa ni kalau bukan Nabi. Nabi SAW sebut, perkataan Umar tu benar. Berapa kali Umar cakap Allah turun ke ayat Quran untuk confirm perkataan Umar. Walaupun begitu, Umar tak tahu benda gaib. Umar tak tahu apa yang Abdul Rahman bin Muljam ni akan buat. Umar muliakan dia. Bagi tahu kepada Amr bin al-As, buat rumah yang bagus, letak sebelah masjid, orang boleh datang dan orang boleh mengaji dengan dia. Ini yang duk cerita hari ni kan. Mana-mana sufi yang boleh cerita apa akan jadi masa depan, orang tu jadi macam ni. Ini semua bodoh dan gila. Tak ada agama macam ni. Yang boleh buat prediction ni, masa depan akan jadi macam ni, ni akan jadi, orang ni akan jadi baik, orang ni akan jadi buruk, apa semua. Tak ada. Sehebat-hebat orang, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pun tak tahu apa akan jadi dengan Abdul Rahman bin Muljam yang membunuh Ali. Ni bila kita belajar sirah kita tahu. Semua orang nak bagi prediction ni, kononnya wali lah, hebat dia ni, apa Tok Syekh mana ke wali mana, dia boleh baca apa akan jadi dekat depan. Ni semua pembohong. Ataupun dia boleh bagi gambaran dekat orang, hang ni aku nampak muka masuk syurga, memang nanti masuk syurga nanti. Hang aku nampak macam muka masuk neraka, nanti akan buat dosa masuk neraka. Ini semua bohong. Sehebat-hebat Umar, Umar tak tahu pengakhiran Abdul Rahman bin Muljam. So dia punya kedudukan ni sangat hebat. Sampai dia pergi Siffin, dia ikut Ali. Pergi Siffin, dia ikut Ali. Tapi bila berlaku majlis tahkim, Ali berhenti perang dengan Muawiyah, stop untuk nak pergi majlis tahkim. Ketika ni mereka split daripada Ali. Masa tu mereka tak puas hati. Kenapa berhenti perang dengan Muawiyah? Kata hang Amirul Mukminin. Kata kalau Amirul Mukminin hang kena teruskan lawan, pasal apa berhenti? Ketika ni mereka keluar daripada kumpulan Ali. Bila berlaku majlis tahkim pula selepas tu, Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin al-As setuju untuk tak angkat Ali, mereka terus keluar memerangi Ali. Tu yang Nahrawan punya cerita tu. So yang tinggal 3 orang ni, mereka duduk berbincang di Mekah. Abdul Rahman bin Muljam, Barq bin Abdullah dan juga Amr bin Bakar. Mereka duduk berbincang apa yang mereka nak buat selepas tu. Cadangan yang mereka bagi, walau syaraina anfusana wa ataina a'immatad dalal faqatalnahum fa'arihna minhumul bilad. Apa kata kalau kita korbankan diri kita di jalan Allah, lalu kita bunuh imam-imam yang membawa kesesatan, supaya bumi ini dibersihkan daripada mereka. 3 orang ni punya idea. 2 orang adik-beradik At-Tamimi dan juga Abdul Rahman bin Muljam. Mereka bincang sesama sendiri. Akhirnya mereka pun bersetuju. Kata Abdul Rahman Ibn Muljam kata, ana akfikum Ali bin Abi Talib. Aku boleh cuba untuk bunuh Ali. Barq kata, ana akfikum Muawiyah. Aku akan bunuh Muawiyah. Amr pula kata, aku akan bunuh Amr bin al-As. Jadi 3-3 mereka bersepakat untuk membunuh 3 orang pemimpin. Untuk nak bagi kejutan paling besar, mereka sepakat kita pergi ke negeri masing-masing, kita bunuh pada malam yang sama, 17 Ramadan. Pasal apa 17, saya pun tak tahu, nuzul Quran ke apa, tak tahulah, dia punya pertimbangan apa. Tapi dia pilih 17 Ramadan, kita bunuh 3-3 orang. Dan mereka siap. 3-3 orang ni, sebulan mereka racunkan pedang-pedang pedang yang mereka ada, kemudian bergerak pergi ke 3 tempat daripada Mekah. Abdul Rahman bin Muljam, dia pergi ke Kufah. Dia duduk di Kufah. Dan orang Kufah pun tak tahu. Khawarij Kufah pun tak tahu apa yang dia nak. Dia duduk dengan mereka. Mereka bincang, kutuk Ali, maki Ali. Tapi dia pun tak berani nak bunuh Ali. Dia plan dia seorang-seorang. Dia pun tak tahu. Begitu juga Barq. Dia pergi ke Syam. Dan juga Amr pergi ke Mesir. Nak bunuh 3-3 orang ni. Dengan pedang yang mereka siapkan, mereka betul-betul bersedia untuk bunuh. Baik, satu yang mula sekali. Abdul Rahman bin Muljam ni, bila dia sampai ke Kufah. Dia pergi ke Kufah. Dia pergi ke masjid. Dalam cerita disebutkan, dia pergi ke masjid Kufah. Dia nampak ada satu perempuan yang sentiasa duduk di masjid tu beribadat je, tak berhenti. Perempuan ni namanya Qitam binti Syajnah. Perempuan ni sangat cantik. Orang yang betul-betul cantik pada ketika itu.
Paling elok lah kira. Paling elok dan ucapan dia bagus. Pandai syair juga. Jadi Abdul Rahman bin Muljam ni mungkin dia fikir, alang-alang sebelum nak pergi bunuh Ali, kahwin dulu lah, sedap sikit. Dia punya plannya tu, buat kahwin dulu, lepas tu bunuh Ali. Kalau mati, masuk syurga. Kalau tak mati, danlah seronok dengan perempuan ni. Khitam ni sekejap sebelum mati. Dia pun pergi minang perempuan ni. Sebab dia suka kat perempuan ni, dia pergi minang perempuan ni. Khitam. Bila dia minang perempuan ni, perempuan ni duduk kat masjid, ibadat tak berhenti. Perempuan ni bagi syarat kepada dia. Kalau nak minang aku boleh, tapi mahar dia ada 4 mahar. Satu, 3,000. Dia minta salah 1,000. 3,000 dirham. Yang kedua, bagi kat dia satu orang khadim. Khadim ni pembantulah, hamba. Yang kedua, bagi kepada dia qainah. Qainah ni pembantu perempuan, orang gaji. Dan yang keempat, bunuh Ali. Sebab perempuan ni, bapa dia dan juga saudara dia telah pun dibunuh oleh Ali di Nahrawan. Setelah mereka dibunuh, dia duduk beribadat di masjid je. So, Khitam ni bagi syarat kepada Abdul Rahman bin Muljam. Ada 4 ni aku nak, mahar. Hang boleh setuju bagi 4 mahar ni, kita kahwin. 3,000, hamba lelaki seorang, maid seorang, hang kena bunuh Ali. Ketika itu Abdul Rahman bin Muljam kata, ini memang orang ngantuk dibagi bantai, memang aku masih nak bunuh Ali pun. Lalu dia bersetuju dia kahwin dengan perempuan tu. Dan kemudian dia ambil 2 orang pembantu, Wardan dengan Syabib. Wardan dengan Syabib, 2 orang pembantu yang dia ambil. Wardan ni dia ambil untuk jadi spy untuk tengok, dan Syabib bin Bajurah al-Ashja'i, dia jumpa Syabib, dia minta, hal laka min syarafid dunia wal akhirah. Nak tak aku offer kat hang satu kerja, dapat kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Syabib tanya kepada dia, apa kerja tu? Kita bunuh Ali. Ibn Muljam kata, bukan senang nak bunuh Ali, itu kerja yang susah. Dia pun bincang lah, dia cuba convince, bunuh Ali, kita plan sama-sama, kita bunuh Ali. Kalau kerana kita membunuh Ali tu, fa inna jauna syafaina anfusana wa adrakna tha'rana. Kalau kita bunuh Ali dan kita selamat, artinya kita pun telah pun berjaya mencapai kita punya dendam kita telah pun tercapai dan urusan kita selesai. Wa in qutilna fama indallah khairum minad dunya. Kalau kita terbunuh ketika nak bunuh Ali, apa yang disimpan di sisi Allah itu lebih baik daripada segala isi dunia. Syabib dia masih lagi berbelah bahagi nak bunuh Ali. Ali, yalah kita tak suka kat dia, tapi dia ni baik dengan Nabi, sepupu Nabi, orang yang Nabi sayang, banyak kelebihan. Nabi sebut, orang yang sayang aku, Ali adalah wali dia. Lalu Ibn Muljam ni pun yakinkan dia, tak, Ali telah buat salah, Ali telah bunuh orang di Nahrawan tanpa sebab dan tanpa alasan. Mereka tak mau bai'ah kat Ali, bukan salah mereka. Dia punya logik ni. Mereka tak mau bai'ah Ali sebab Ali sendiri telah meletakkan jawatan. Yang pergi kata Ali bukan khalifah tu siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Siapa yang lantik Abu Musa al-Asy'ari? Ali yang lantik. Jadi Ali bukan pemerintah. Mana dia ada hak pergi bunuh daripada Nahrawan? Jadi yakinkan. Akhirnya Syabib pun, okeylah kalau gitu kita bunuh Ali. Mereka bersetuju. Dan pada itu satu, Syabib punya cerita dan juga Abdul Rahman ibn Muljam. Dan selain daripada di situ, peristiwa yang kedua adalah Barq bin Abdullah At-Tamimi yang nak bunuh Muawiyah. Barq bin Abdullah At-Tamimi ni dia pergi ke Syam, sama juga dia tengok Muawiyah punya trend. Dan juga yang tiga, Amr, dia pergi ke Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As. Tiga-tiga orang plan. Sepanjang Ramadan tu, mereka tengok cara hidup tiga orang ni, apa mereka buat. Hampir sama. Apa yang dia buat tiga-tiga orang ni? Subuh, tiga-tiga mereka menjadi imam. Ali jadi imam, Muawiyah jadi imam, Amr bin Al-As jadi imam. Sampai mereka sepakat pada hari ke-17. So, tanggal 17 Ramadan, Abdul Rahman bin Muljam dengan Syabib, mereka tunggu Ali keluar. Ali punya trend, bila setiap kali Ali keluar rumah, dia akan buat benda yang sama. Daripada rumah dia ke masjid, dia akan ketuk setiap pintu, dia panggil orang pergi solat. Setiap rumah yang dia lalu, dia akan panggil, ketuk panggil, As-salah, As-salah. Bangun, pergi ke masjid untuk solat. Pergi ke masjid. Sehinggalah pada hari 17 tu, mereka tunggu di luar pintu. Apabila Ali keluar daripada pintu tu, orang yang pertama yang tikam dia adalah Syabib. Syabib tikam punggung Ali. Sehingga dalam riwayat disebutkan Ali atas keluar, otot punggung dia terkeluar, dan juga
Abdul Rahman bin Muljam dia tikam di kepala Ali, di bahagian tepi kepala, sehingga basah janggut Ali dengan darah daripada kepala dia. So dia tikam Ali dengan 2 tikaman, lalu Ali rebah sebelum solat subuh ketika dia keluar. Apabila orang dengar suara Ali ketika itu, yang dah rebah pada ketika itu, orang datang dan orang berjaya tangkap Abdul Rahman ibn Muljam. Syabib larikan diri, Abdul Rahman bin Muljam ditangkap. Bila orang tangkap dia, Ali tanya dia, Ali tak meninggal ketika itu lagi, dia tanya dia, "Adu wallah alam uhsin ilaika." Wahai musuh Allah, bukankah aku telah melayan engkau dengan baik? Dan dia sebut kepada Ali, "Syahadtuhu arba'ina sabahan wa sa'altullah an yuqtal bihi syarra khalqihi." Dia kata ke Ali, aku telah pun meletakkan pedang ni di dalam racun 40 hari. Dan aku minta kepada Allah supaya pedang ni aku boleh gunakan untuk bunuh makhluk Allah yang paling jahat. Dan dia gunakan pedang tu untuk bunuh Ali. Ali kata kepada dia, "La araka illa maqtulan." Aku dapati engkau ni orang yang akan dibunuh juga selepas ni. Ali sebut kepada orang, "In mitu faqtuluhu." Kalau aku mati kerana tikaman ini, bunuh dia sekali. "Wa in ishtu fa ana a'lam kaifa asna'u bihi." Kalau aku tak mati, aku urusan aku dengan dia. Ketika Abdul Rahman bin Muljam ditangkap. Antara yang berlaku pada ketika itu, Ummu Kalthum binti Ali radhiyallahu anha, dia keluar, dia menangis. Dia kata, "Mali wali salatil fajar." Apalah nasib aku dan kena mengena dengan salat fajar. "Qutila zawji wa salatil fajar." Suami aku dibunuh ketika salat subuh. Umar dibunuh masa di tengah solat subuh. "Wa qutila abi wa salatul fajar." Bapa aku pun dibunuh ketika salatul fajar. Dia tanya kepada Ibn Muljam, "Kenapa bunuh Amirul Mukminin?" Abdul Rahman bin Muljam kata, "Ini bukan Amirul Mukminin, ini bapa engkau ya." Dia tak lebih daripada tu. Dia punya Khawarij punya perangai ni, dia anggap dia betul di jalan yang benar. Sampailah ketika dia tikam Ali, dalam riwayat disebutkan, dia kata, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum melainkan hukum Allah, dan ditikam kepala Ali. Dilukakan kepala Ali, sehingga luka tu menyebabkan Ali mati. Dia punya betul-betul anggap mereka di jalan kebenaran. Dan juga dalam sebahagian riwayat disebutkan ketika orang tangkap dia, Abdul Rahman bin Muljam, sebelum dia dibunuh, dalam riwayat disebutkan orang Hasan dan juga Husain dan juga Abdullah bin Ja'far, selepas mereka tangkap Abdul Rahman bin Muljam, mereka potong tangan dia. Potong tangan dia dalam sebahagian riwayat. Dia tak menunjukkan tanda kesedihan dan dia tak mengeluh bila tangan dia dipotong. Bila tangan dia dipotong, dia buat biasa. Sampailah mereka nak potong lidah dia. Sebelum dia bunuh dia, nak potong lidah dia. Ketika itu baru dia menangis. Orang tanya dia, sebab apa menangis? Abdul Rahman bin Muljam kata, "Aku menangis sebab tak ada guna aku hidup kalau aku tak boleh berzikir kepada Allah. Kalau lidah tak ada untuk zikir, tak ada guna lagi untuk aku hidup." Bayangkan, tangan dia dah kena potong, dia dah pergi bunuh Amirul Mukminin, dia masih fikir dia jalan yang betul. Dan kemudian dia dibunuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah dia dibunuh, yang menjadi imam solat jenazah Ali ketika itu adalah Sayyidina Hasan. Orang tanya kepada Ali, "Kepada siapa nak lantik jadi pemerintah selepas ni?" Kata Ali, "La amurukum wala anhaakum." Orang kata, "Nak bagi kat Hasan ke?" Ali kata, "Aku suruh pun tidak, larang pun tidak." So itu ringkas, Sayyidina Ali ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam dan dia mati. Khawarij menganggap Abdul Rahman bin Muljam ni tokoh paling besar mereka. Ucapan mereka kata, "Huwa khairu ahlil ard." Sebaik-baik orang yang hidup di muka bumi ini adalah Ibn Muljam. Dia punya teruk yang Khawarij ni. Ideologi gila Khawarij. Satu bab selesai. Yang kedua, Barq nak bunuh Muawiyah. Dia pergi ketika Muawiyah keluar untuk solat, Barq tikam Muawiyah fi warakih. Di tulang pinggul dia juga Muawiyah ditikam. Tapi Muawiyah tak mati kena tikam. Bila Muawiyah tak mati, Muawiyah tangkap dia. Orang tangkap dia. Dan bila orang nak bunuh dia, dia kata, "Aku ada khabar gembira kepada kamu. Khabar gembira bahawa kawan aku malam yang sama juga, malam semalam telah pembunuh Ali." Muawiyah kata, "Boleh jadi kamu tak bunuh dia. Boleh jadi dia pun tak berjaya. Sebagaimana aku tak mati, boleh jadi Ali juga tak mati."
Dan dia dibunuh sebab cubaan membunuh Muawiyah. Tabib mai jumpa Muawiyah, tanya kepada Muawiyah, ada dua option. Satu option buat kai. Kai ni bukan kai ni, kai tempek besi panas untuk hilangkan luka sebab luka dia mengalir darah, letak besi panas. Jadi luka tu matilah, otot kat situ mati, baik luka. Hilang pendarahan, untuk menghentikan pendarahan. Satu, kai. Harap pakai ubat tu kalau tak ada pilihan lain dah untuk hentikan pendarahan. Yang kedua, makan ubat. Tapi makan ubat, bomo tu kata, bukan bomo, tabib tu kata dekat Muawiyah, kalau makan ubat hang akan jadi mandul. Mana tu anak? Nak letak besi panas ke ataupun nak makan ubat? Muawiyah kata, besi tak mau, aku sakit, aku tak mau besi. Mandul tak apa kot, anak dia ada dua dah masa tu. Ada Abdullah dengan Yazid. Dia kata, aku makan ubat lah, tak ada anak pun tak apa lepas ni. Lepas tu dia pun makan ubat tu dan dia tak ada anak dah lepas tu. Dan dia tak matilah, Muawiyah tak diselamatkan sebab dia makan ubat. Amr bin Al-As pula, di Mesir, yang nak bunuh dia adalah Amr bin Bakar At-Tamimi. Amr bin Bakar At-Tamimi pergi nampak pada pagi itu Amr bin Al-As keluar daripada rumah, dia pergi tikam dan mati. Tapi dia silap orang. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pagi itu Amr bin Al-As sakit perut. Dia tak jadi imam. Bila dia sakit perut, dia tak jadi imam. Yang jadi imam adalah Kharijah bin Abi Habibah. Dia punya sekretari je kot. Kharijah ni saiz badan dia lebih kurang macam Amr bin Al-As. Amr bin Bakar ni, dia ingat Amr bin Al-As, dia pergi bunuh. Bila dia bunuh, tengok-tengok orang lain yang mati. Salah. Dia sebut aradta Umaran wa aradallah Kharijah. Dalam sebagai riwayat disebutkan Amr bin Al-As, bila orang tangkap Amr ni, dia kata, apa hang buat? Aku datang nak bunuh hang tapi tersilap pergi bunuh Kharijah. Lepas tu Amr bin Al-As kata kepada dia, hang nak bunuh aku tapi Allah telah memilih Kharijah untuk matilah, bukan aku yang mati hari ni. Dan dia pun telah pun dibunuh. Jadi itulah cerita dia. Tiga-tiga orang ni, mereka plan untuk bunuh tiga sahabat utama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pada peristiwa itu hanya Ali saja yang terbunuh. Muawiyah hidup dan juga Amr bin Al-As juga hidup. Jenazah Ali pula, dalam riwayat, ini satu lagi misteri, orang tak tahu di mana Ali ditanam. Ada banyak riwayat lah, dan sebahagian riwayat kata mereka bawa mayat Ali untuk kembali ke Madinah, tanam di Madinah. Ada sebahagian riwayat kata dia ditanam di dalam istana Amir di Kufah. Ada sebahagian riwayat yang Syiah percaya dia bertanam kat Najaf. Bawa ke Najaf pergi tanam. Sampai sekarang Syiah percaya yang dekat Najaf tu kubur Ali, dia pergi buat upacara kat situ, dia ingat kubur Ali. Tapi sebahagian pengkaji sejarah kata itu bukan kubur Ali, itu kubur Mughirah bin Syu'bah. Disebutkan law alimati syi'a qabra hadha qabla man hadha yu'azzimuhu bin Najaf la rajamuhu bil hijarah. Kalaulah Syiah tahu kubur siapa yang dapat pergi sambut perayaan dekat Najaf ni, nescaya mereka akan pergi baling batu dekat kubur tu, sebab itu kubur Mughirah bin Syu'bah yang Syiah tak suka. Jadi walaupun mereka tak suka Mughirah di dunia, mereka ingat tu kubur Ali, mereka pergi muliakan kubur tu. Tapi hakikatnya di mana Sayyidina Ali ditanam, tak tahu. Tempat yang pasti kita tak tahu. Kenapa tak tahu tempat yang pasti di mana? Anak-anak Sayyidina Ali tanam jenazah Sayyidina Ali ni secara sembunyi sebab takut Khawarij akan rosakkan jenazah dia. Sampai kebimbangan yang macam tu. Khawarij punya jahat. Jadi, itu sedikit sebanyak kisah tentang percubaan untuk membunuh tiga orang sahabat ni. Cuma saya nak ringkaskan sikit hujung ni, sikit pengajaran yang kita boleh ambil. Sayyidina Ali, ketika dia dibunuh, dia luka teruk lah. Bila dibunuh kan, bila ditikam belakang, isi badan dia terkeluar daripada belakang. Bila ditikam kepala dia, janggut dia basah dengan darah daripada kepala dia. Keadaan jenazah dia ketika dia dibunuh, bukan mati senang, muka senyum, relax. Dia bukan macam tu, dia mati sakit. Sakit tikaman. Osman juga sama. Osman lagi lah, mereka masuk bersilih ganti pukul Osman. Kematian yang sangat menyangat lah, menyangat hati. Orang masuk pukul Osman bersilih ganti, masuk keluar. Sampai baju yang Osman pakai tu, darah, tak hilang. Baju tu dihantar pergi ke Syam yang Muawiyah simpan dekat Syam. Kematian Osman, kematian yang orang nampak kan, kalau orang pada pandangan orang biasa, orang akan kata kematian ni, kematian yang tanda mati tak bagus yang orang kira. Dia dipukul beramai-ramai sampai dia mati. Omar, kematian Omar, orang tikam perut Omar,
sampai isi perut, usus perut dia terkeluar. Bila orang pusing umat ke sebelah kiri, keluar darah sebelah kiri banyak. Tak boleh. Nak stabilkan dia, pusing ke sebelah kanan, keluar darah di sebelah kanan. Ini 3 orang yang paling hebat selepas Abu Bakar. Allah Ta'ala takdirkan kematian mereka begitu. Bukan dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang tidur atas katil dan juga meninggal dunia. Itu berlaku kepada Abu Bakar ketika dia sakit dan juga dia meninggal dunia. Nak menunjukkan kepada kita cara orang mati ni bukanlah menjadi tanda orang tu mulia ataupun hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah mentakdirkan orang-orang yang hebat mati dalam keadaan yang berbagai-bagai, berbeza-beza. Dia bukan tanda orang tu bagus, orang ni tak bagus. Kadang-kadang ni kepercayaan khurafat kita juga. Apalah dosa yang dia buat mati macam ni punya teruk, waktu dia kata kan. Sebahagian orang nampak dia mati teruk, waktu dia kata macam tu. Apa dosa pasal apa lah mati sampai macam-macam yang menyangat hati. Tapi inilah yang berlaku kepada para sahabat Nabi. Sedangkan mereka orang paling mulia. Jadi, benda kepercayaan begini yang salah ni kena betulkan. Bila kita belajar sirah dan kita tahu bagaimana pengakhiran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. So, kita berhenti dulu dekat ni untuk hari ni. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, nanti kita sambung tentang peristiwa yang berlaku setelah pembunuhan Sayyidina Ali, insyaAllah. Maksudnya lepas Sayyidina Ali dibunuh tu, disolatkan, orang tak tahu dia dimakamkan kat mana? Orang tak tahu. Anak-anak dia yang makamkan dia, di mana tempat tu tak diberitahu kepada orang. Dan sampai akhirnya tak diberitahu. Sebab, ada beberapa sebab lah. Satu sebab, Ahlul Bait tak pernah berada dalam kedudukan yang kuat sehingga kehidupan mereka selesa selepas tu. Ada waktu sekejap di mana di zaman Muawiyah dah tak ada ancaman. Bila Muawiyah berdamai dengan Hasan, tak ada ancaman. Semua orang berdamai. Khawarij masih ada tapi diamkan dirilah. Masa tu negara dah aman. Tapi setelah Muawiyah pula meninggal dunia, berlaku perebutan kuasa lagi di antara Husain dan juga Yazid. Tak aman juga. Bergaduh juga lagi tak berhenti. Jadi, mungkin antara pertimbangannya adalah tak ada satu masa yang orang bersepakat untuk menghormati Ahlul Bait yang menyebabkan anak-anak Sayyidina Ali boleh bagi tahu ini kuburnya, nak pergi ziarah kubur ni, tempat ni. Itu mungkin pertimbangan mereka. Dan antara hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kubur Sayyidina Ali ni tak diketahui adalah selamatlah daripada pemujaan kelompok Syiah. Orang yang mengagungkan Sayyidina Ali ni memang kerja mereka suka agungkan kubur. Apabila Allah takdirkan kubur tu tak diketahui, tak ada lah orang nak pergi agungkan kubur tu. Dan yang ketiga, penting juga, ini semua menunjukkan bahawa kubur individu tertentu bukan tempat yang patut dimuliakan. Dia adalah tempat untuk simpan jasad seseorang. Sebab itu di antara sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, orang Islam ditanam di perkuburan muslimin. Nabi tu special case, saya dah sebut beberapa kali dah. Special case kubur Nabi kenapa ditanam tu di tempat Nabi SAW wafat. Ada 2 space, Abu Bakar dekat sebelah, Umar dekat sebelah. Tapi yang lain, sunnahnya adalah tanam orang Islam di perkuburan kaum muslimin. Tak ada keperluan pun untuk tahu secara detail lot kubur ni siapa punya. Untuk nak pergi ziarah, okey. Sekadar itulah untuk ziarah dan doakan di kubur tu. Tak lebih daripada itu. Ziarah, doakan di kubur tu. Kalaulah ini satu tuntutan yang penting, mestilah anak-anak Sayyidina Ali akan cuba sedaya upaya untuk buat mapping. Untuk buat mapping. Ini kubur Sayyidina Ali. Kalau itu penting untuk diketahui kubur. Tapi itu tak penting. Mereka tak beritahu kat siapa pun di mana kubur bapak mereka. Orang pun tak tahu. Menunjukkan antara hikmahnya, jangan pergi agung-agungkan kubur lah. Sekarang kalau kita masuk kat Baqi' tu, memang rasminya tak ada mapping langsung, tak tahu kubur siapa di mana. Tapi adalah orang buat peta sikit-sikit. Ada satu gambar, kalau tuan-tuan tengok gambar zaman Uthmaniyah, saya tak pasti gambar tu betul ke tak. Di Baqi' ni, ada banyak mimbar. Di atas kubur sebahagian para sahabat dibuat binaan. Ada sahabat utama dibuat binaan lagi. Jadi, atas banyak kubur ni ada macam-macam. Orang buat tempat yang untuk orang nak pergi duduk ke, nak pergi baca doa ke apa ke, dia jadi macam-macam. Setiap kubur-kubur utama tu ada dia buat bangunan di atas dia. Sampailah zaman Muhammad Abdul Wahab ni, masuk, runtuhkan semua, jadi sekarang flat. Sama aja kubur semua orang. Tak ada perbezaan.
Inilah lagi dekat dengan tuntutan sunnah Nabi SAW. Kubur macam tu lah. Jangan tinggikan kubur, jangan buat bangunan di atas kubur, jangan pergi semayang kepada kubur tu, minta kepada kubur. Ini semua Nabi SAW minta, dan itulah yang berlaku pada hari ini di haram. Okey, berhenti aku. Asalnya itu adalah rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Asalnya. Baik. Apabila Nabi SAW wafat, antara pesanan yang Nabi SAW sebut kepada para sahabat, para Nabi mereka dikebumikan di mana mereka meninggal dunia. Di situ dia dikebumikan. Dan apa yang dibuat oleh para sahabat ketika itu, kerana hadis Nabi SAW, di tempat betul-betul Nabi meninggal, katil Nabi meninggal tu, kat situlah mereka gali. Kat situlah mereka buat lubang, dan di situlah mereka letakkan Nabi SAW. Pada ketika itu. Muka menghadap kiblat, dan di situ betul-betul di tempat yang Nabi SAW meninggal dunia. Dan ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masih lagi tinggal di rumah tu, masih tinggal di situ. Jadi ada partition lah, ada rumah tempat tinggal Aisyah dan juga makam Nabi SAW. Dan orang akan datang ziarah, orang yang minta izin untuk ziarah Nabi SAW. Ini biasa. Orang minta izin daripada Aisyah untuk ziarah. Jadi mungkin Aisyah buat dinding pemisah dan tirai pemisah dan sebagainya, sebab menjadi kebiasaan para sahabat untuk datang menziarahi Nabi SAW. Zaman Abu Bakar dan zaman Umar itu biasa berlaku. Sampailah di zaman apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Hukum asal dikebumikan di perkuburan kaum muslimin, Baqi' sebelah masjid. Tapi Aisyah radhiyallahu anha memilih untuk memandangkan Nabi SAW ditanam di situ, dan juga hubungan yang rapat antara Abu Bakar dengan Nabi SAW, tak ada lah apa-apa mudarat untuk pergi tanam Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Tak ada apa-apa mudarat. Memandangkan jasad Nabi dikebumikan di situ, kawasan itu samalah seperti kawasan perkuburan. Kalau nak tambah satu kubur lagi, tak ada masalah apa-apa pun. Dan itu adalah rumah Aisyah. Jadi mereka pilih untuk tanam Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Masa tu masjid tak duduk lagi. Masjid di luar. Kalau kita pergi ke Raudah sekarang ni, Raudah sekarang ni adalah tempat yang Nabi jalan keluar daripada rumah menuju ke masjid. Jadi hujung Raudah itu permulaan masjid. Di zaman Nabi SAW, rumah Aisyah, lepas tu ada ruang Nabi jalan kaki, sekarang ni jadi Raudah yang kapet. Dulu kapet dia lain colour kan, sekarang dia sama colour. Lepas tu masjid, mula masjid. Nabi jalan kat situ setiap hari. Jadi sebahagian daripada tu kawasan masjid juga. Nabi keluar daripada rumah menuju ke ni. Rumah Nabi ni melekat dengan masjid. Sebab ada sebahagian riwayat disebutkan Nabi SAW duduk, Nabi minta Aisyah sikatkan rambut Nabi SAW. Aisyah di rumah, ada riwayat. Nabi SAW minta, Aisyah kata dia tengah haid. Nabi kata, inna haidataki laisa fi yadik. Haid bukan dekat tangan. Nabi tetap minta Aisyah untuk sikatkan rambut. Jadi itu rumah Nabi sebelah masjid. Nabi jalan daripada rumah pergi ke mimbar, itu tempat Raudah sekarang. So rumah tu di luar. Sampailah apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, saya dah sebut juga beberapa kali dalam kuliah sebelum ni. Bila Umar meninggal dunia, Aisyah tahu ada satu space lagi lah dalam rumah dia tu. Dia ingat nak tanam dia di situ. Sebab ada Nabi SAW dan Abu Bakar. Cuma Umar meninggal dulu sebelum Aisyah. Aisyah hidup lagi. Bila Umar meninggal dunia, anak-anak Sayyidina Umar minta izin kepada Aisyah. Memandangkan Nabi dan juga Abu Bakar ni dua orang sahabat baik dengan Umar. Umar meninggal dunia, boleh tak nak tanam Umar di situ sekali? Aisyah pun benarkan lah. Mungkin Umar lebih layak daripada dia. Kalau tanam dia pun okey juga selepas tu, sebab dia mahram kepada kedua-duanya, Nabi SAW dan Abu Bakar. Tetapi Aisyah pilih untuk melebihkan Umar daripada dia, benarkan Umar tanam di situ. Kemudian setelah ditanam Umar, Aisyah buat dinding antara rumah dia dan juga Umar. Itulah selepas Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia, dia ditanam di perkuburan Baqi'. Jadi sedikit sebanyak sampailah zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik bila nak besarkan masjid, expansion ni berlaku sentiasa. Zaman Uthman besarkan masjid, Al-Marwan besarkan masjid. Al-Walid bin Abdul Malik nak besarkan masjid juga, Masjidil Nabawi. So bila nak besarkan Masjid Nabawi, dia pergi masukkan sekali rumah Aisyah dalam kawasan masjid.
So dia besarkan daripada setiap arah lah, termasuk rumah Aisyah termasuk dalam tu sekali. Bila masuk rumah Aisyah di dalam tu, rumah itu dikekalkan seperti biasa dan orang masih lagi tak solat di kawasan itu sebab hanya hujung rumah tu masuk dalam kawasan masjid. Hujung rumah masuk dalam kawasan masjid. Jadi di belakang rumah tu telah orang mula solat pada ketika itu. Di belakang rumah, di tepi rumah orang telah bermula solat. Kemudian expansion seterusnya baru ditambah ke depan lagi, depan masjid tu, termasuk juga perluasan masjid bawa ke depan sikit lagi. Jadi bila bawa ke depan, mimbar Nabi yang asalnya dulu, Nabi kata di antara rumah Nabi dengan mimbar tu adalah Raudah min Riyadil Jannah, bukan lagi menjadi tempat imam semayang. Telah pun dibawa ke depan. Bila bawa ke depan, kita kalau perasan kan, dekat satu line dengan imam tu, dia ada macam tingkap-tingkap. Itu asalnya adalah rumah sebahagian para sahabat lah, sebahagian tingkap-tingkap tu. Saya tak ingat. Mungkin Hafsah punya rumah kot, saya ingat saya. Yang saya tak pasti cerita dan sahih atau tak, nanti saya boleh check balik. Tingkap yang terbuka tu salah satu mungkin rumah Hafsah. Jadi Hafsah punya rumah, tingkap dia dibuka supaya dia boleh lihat makam Nabi SAW dan juga bapa dia Abu Umar dikebumikan di situ. So bila buka tingkap tu dia boleh nampak tingkap rumah dia. Expansion seterusnya dengan rumah Hafsah tu pun sekali masuk kawasan masjid juga. So bila diambil jadikan kawasan masjid, saya tak tahulah cerita ni betul ke tak. Saya kena siasat balik ni. Tingkap tu dibuka sampai sekarang lah. Satu tingkap tu dibuka. Tingkap dekat dinding depan masjid tu yang menghadap ke makam Nabi SAW. So sampai sekarang shape tingkap itu masih ada. Jadi itu sedikit sebanyak sejarah Masjid Nabawi. Ini pasal soalan spontan, saya pun tak sempat nak baca. Kalau sempat baca, boleh bagi jawapan yang lebih detail lah nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni. Kalau ada isu akan datang, nantilah kalau sempat sebelum kuliah akan datang, kita cerita balik tentang sedikit sebanyak apa yang berlaku di Masjid Nabawi insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.